sedar atau tidak sedar, perasan atau tidak perasan, sebenarnya doa kita telah dimakbulkan oleh Allah. Mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tidak perasan. Pada bulan Rejab, pada bulan Sya'ban, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Betul? Okay. Wa ballighna Ramadan. 3 kali pula ulang, bukan sekali, 3 kali. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah telah masuk hari yang ke-7 Ramadan dah. Patut rasa bersyukur Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Ada sebahagian orang yang Allah tak perkenankan doanya. Sebelum sampai Ramadan, pergi meninggalkan dunia. Ada, bukan tak ada, ada. Jadi kita ni masih lagi diberi kesempatan untuk hidup. Namun apakah yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan? Itu yang jadi persoalan ni. Adakah kita masih lagi berbahas berkaitan dengan solat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, mana lebih baik? Kau baik, aku buat 8, kau buat 20, atau aku buat 20, kau buat 8 je? Masih berbalah berkaitan dengan rakaat tarawih, ataupun kita masih lagi di awang-awangan. Di awang-awangan maknanya betul ke tidak yang berpuasa. Jadi sepatutnya bagi kita teruskan dengan doa, Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna warzuqna fi lailatul qadr. Lailatul qadr, lailatul qadr masalah. Biasanya orang belajar nama ni, belajar bahasa Arab ni dah tahu apa kaitannya. Namun yang paling penting sekali, Lailatul Qadr yang kita nak kejar. Bila dah sampai masuk Ramadan, apa tujuannya kita sampai kepada Ramadan ni? Tujuannya mesti kena ada tujuan, tuan-tuan. Kalau tak ada tujuan, kita akan hilang arah tuju. Kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala janjikan 1001 kebaikan. Antaranya adalah Lailatul Qadar. Okey, Lailatul Qadar ni di hujung-hujung. Nabi kata carilah Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan. Okey, antara 20 Ramadan ataupun pada hari ke ganjil. Ganjil 21, 23, 25, 27 atau 29. Itu Lailatul Qadar. Namun kita di awal ni apa yang perlu kita lakukan untuk sampai kepada Ramadan? Tadi imam, saya banyak kali, bukan satu tempat. Saya tak tahu, tahun ni saya banyak mengembara, saya bermusafir banyak. Semalam 20 rakaat di Masjid Nurul Amin, Kampung Delik, 20 rakaat. Maknanya saya pergi semua, 8 rakaat saya pergi, 20 rakaat saya pergi. Tapi di Masjid Nurul Amin tu dia buat 20 tapi surah pendek-pendek kan. Surah pendek-pendek, Inna a'tayna wa duha, Alam Nashrah. Jadi makmum di belakang ni boleh ikut sekali, dengar sekali. Tapi di sini alhamdulillah tuan-tuan bersama dengan hafiz, para hufaz, orang yang menghafal Al-Quran. Sejuk mata memandang, bacaannya pun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Tadi kan Allah, dia jadi macam terngiang-ngiang zaman sekolah dulu. Itulah kehebatan orang yang menghafal Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nafas dah tak ada. Dah tua, nafas dah tak ada. Dulu masa zaman-zaman ni Allah, patutnya kita bersyukurlah. Walaupun kita tidak pandai membaca Al-Quran, tapi kita duduk di kalangan orang-orang yang menghafal Al-Quran, itu adalah satu keberkatan. Alhamdulillah. Okay. Yang kedua, itu pertama, ini kita bersyukur kita bersama dengan para hufaz. Okay. Yang keduanya, berkaitan dengan diri kita ni, apakah amalan yang boleh kita lakukan sempena dengan
Ramadan yang kita doa-doakan sebelum ni dah sampai ni, apa kita nak buat? Adakah kita dah baiki amalan kita? Adakah kita mengambil manfaat daripada Ramadan yang dah ada ni? Ataupun macam biasa, menahan lapar dan dahaga, lepas tu bila masuk waktu berbuka, makan, malam tarawih, habis tarawih tidur. Jadi kalaulah begitu sehariannya, kita tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Kerana bila masuk je Ramadan, pahala sunat akan sama seperti ganjaran pahala fardu. Jadi besar sebenarnya, besar. Kita rasa kita ni dah banyak sangat dah pahalanya mungkin, jadi betul kita buat apa pun. Jadi jangan kita terlalu berasa selesa dengan keadaan kita sekarang. Kalau boleh, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan berzikir. Yang paling pertama sekali adalah solat fardu. Itu yang paling pertama sekali kan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Kalau solat 5 waktu pun masih lagi ada rompong-rompongnya tu, ada buat tak buat, atau buat dalam keadaan yang tak bersungguh-sungguh, maknanya kita di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi ambillah manfaat itu. Okey, itu solat. Berkaitan dengan Al-Quran, adakah kita berlumba-lumba untuk habis Al-Quran? Ada tak usaha begitulah maksudnya? Atau ada usaha tak pandai baca? Kita tak pandai baca. Saya tak pandai baca. Tapi usaha untuk membaca itu ada. Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran 2 kali ganda. Itu bulan biasa. Kalau bulan Ramadan, bukan 2 lagi dah, boleh sampai kepada 70 ganjaran pahala. Kan ada hadis, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran ini, dia bersama dengan para malaikat kiramil bararah. Namun orang yang muta'ta, walladzina yaqra'una bi muta'ta, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan yang muta'ta. Muta'ta ni in setengah jam dah, in sahaja. Belum masuk lagi inna a'tayna. Ada satu surah tu pergilah dia seorang sahaja sejam. Tapi apa ganjaran yang dia dapat? Adakah dia dihina? Adakah dia dimalukan? Tidak. Walladzina yaqra'una bi muta'ta lahu ajran. Dapat 2 ganjaran pahala. Pertama, usaha dia baca. Yang kedua, dia membaca. Walaupun dalam keadaan yang muta'ta ni bahasa Arab. Kan, bahasa Arab. Tapi kalau nak diterjemahkan Melayunya begitulah. Walladzina, tak jumpa huruf selepas dia tu apa benda tu kan. Na'amanu contoh kan. Jadi usahalah, cubalah cari satu masa untuk membaiki amalan bacaan Al-Quran. Memang besar ganjaran dia. Kalau lah tak pandai baca, cuba juga baca. Ada sebahagian ustaz kata, kalau membaca salah dosa ustaz. Betul tak? Baca Quran salah berdosa. Baik tak payah baca. Apa dapat? Apa dapat kalau tak baca langsung? Jadi jangan kita illa yudraku kullu wa la yutraku kullu. Kalau tak dapat ambil semua, jangan kita tinggal semua. Faham kaedah? Illa yudraku kullu wa la yutraku kullu. Kalau tak dapat nak ambil semua Al-Quran, jangan tinggal semua. Kalaulah tinggal semua, apa pun kita tak dapat. Faham kan? Jadi itulah sebab apa Ramadan ni walaupun ianya telah difardukan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Seperti mana kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman, puasalah kamu seperti mana orang-orang yang beriman sebelum daripada kamu itu berpuasa. Walaupun itu satu kewajiban, namun perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa itu pun kita kena ambil kira. Jangan kita sia-siakan.
ada orang dia berdoa sungguh-sungguh dalam keadaan dia sakit ni, tapi dia doa, ya Allah bagilah aku sempat sampai kepada Ramadan. Walaupun dia sakit, walaupun dia dalam keadaan yang tak boleh sembahyang, uzur, tapi dia nak juga masuk dalam bulan Ramadan. Berbeza dengan kita yang sihat walafiat boleh main bola lagi. Kalau ada masa perlawanan main bola bulan Ramadan pun main. Bukan kata tuan-tuan, saya dulu begitulah masa muda-muda. Jiwanya tu jiwa sukan. Main bola atas rumput, atas padang-padang mana jumpa main dia. Bulan puasa ni bulan puasa. Bulan puasa main bola, bulan puasa main lumba lari. Nak kata kuatnya energinya tu. Tapi kalaulah kita tak mampu lagi untuk meningkatkan amal ibadat, maka kita tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan, harap-harapnya janganlah kita jadi orang yang rugi. Ada yang kata kalau awal-awal ni masih lagi belum kan, 7 hari seminggu ni macam gila lagi, tak tahu nak buat apa. Kita ada target kita yang utama, iaitu bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Okey, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa dia maksudnya? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Anzalnahu tu pergi kembali kepada Al-Quran lah. Sesungguhnya kami Allah Ta'ala ni ramai ke satu? Tapi kenapa inna anzalnahu? Kenapa inna? Kenapa tak ini? Perbahasan ni jawab panjang pula. Saya suka bebel kan? Kalau saya terlebih masa bagi tahu di perbahasan bahasa Arab, inna maksudnya ta'zim, membesar diri. Memang Allah Ta'ala itu satu, tetapi Allah Ta'ala ni ada dia punya pembantu-pembantunya malaikat. Jadi Allah Ta'ala dia menggunakan kaedah inna ni, bahawa kami, barisan pimpinan kami, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, apakah yang kamu tahu mengenai dengan Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Kalau 1000 bulan, tuan-tuan ada kira? Saya sempat kira. Oh, nampak macam hebat, tapi sebenarnya tak hebat pun. Saya dah sempat kira dah. Lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Andai kata kalau sebelum boleh, kalau selepas tak boleh. Contohnya kalaulah dia tak begitu, mesti dia tak mati. Contoh, tak boleh cakap begitu. Kalau benda yang belum berlaku, kalau kita cakap kalau awak pergi mesti akan jadi, itu boleh. Jadi kalaulah tuan-tuan dan perempuan bertemu dengan Lailatul Qadar, sekurang-kurang ucapan atau amalan subhanallah, seumpama tuan-tuan beramal selama 83 tahun 4 bulan. Siapa di sini paling lama umurnya? Pakcik berapa? 30? 63. Sama umur dengan Nabi ketika wafat. 63. Ada yang lebih tua? Tak ada. Ada? Siapa? Berapa? 65. Allah SWT. Paling pun lah umur umat Nabi Muhammad ni antara 60, 70 paling lewat. Paling pun 80. Jarang jumpa yang 90. Dan kadang-kadang jumpa yang 100. Itu cerita Piramli ni. Jadi rata-ratanya 60, 70, paling tinggi 80, betul? Sampai 83. Tak sampai. Jadi kalaulah kita dapat beramal pada malam Lailatul Qadar, sekurang-kurangnya subhanallah, itu je. Contoh kalau dapat banyak lebih baik. Setiap malam kita usaha untuk subhanallah. Tapi rasa malam ni malam Lailatul Qadar ni, subhanallah.
tak kerugi gitu kan. Kalau dapat betul-betul malam tu, kita rasa betul-betul malam tu malam Lailatul Qadar, berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir lah banyak-banyak, atau beramal lah, atau beristighfar lah. Andai kata malam tu kita istighfar, Astaghfirullahaladzim, contoh kan, sekali je, lepas tu pun tidur. Contoh. Jadi amalan kita istighfar tu seumpama kita beramal selama 83 tahun. Ini tak nak lagi kata tuan. Kalau saya nak, cuma kita tak tahu bila. Kan, tak tahu bila. Nabi kata kemungkinan di awal Ramadan, kemungkinan di pertengahan Ramadan. Ada hadis lain mengatakan carilah di malam terakhir Ramadan. Nak dikecilkan lagi, di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil ni 23, 25. Kebiasaannya, pengalaman para ulama, kebiasaannya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ni manusia akan penat, akan letih, akan cepat mengantuk. Itu kebiasaannya. Dan malam tu dia air embun-embun, hujan-hujan renyai. Bukan hujan, dia sebelum hujan tu dipanggil apa? Renyai-renyai tu. Susah pula. Gerimis. Allah, terima kasih. Gerimis ataupun dia muqaddimah hujan. Dia sejuk-sejuk macam embun je. Waktu tu. Waktu tu paling sedap apa? Tidur lah. Paling sedap tidur. Dengan berbuka tadi dah memang 3 pinggan kongkong. Tarawih pula tu imam baca panjang sampai satu muka. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum bil kufar wal yajidu fikum ghilzah wa alamu annallaha wa'ala habis. Contoh. Kita lega je belakang. Jadi menjadikan kita lalai. Berarti malam tu pun boleh jadi malam yang seronok tidur. Dan kita tak perasan. Kemungkinan itulah malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun. Pada malam Lailatul Qadar ni malaikat turun. Jangan bayang macam mana dia turun. Bukan macam dalam cerita turun, jangan bayang begitu. Malaikat pun tak pernah tengok gitu kan. Bayangkan adalah malaikat turun dalam bentuk cahaya. Kalau kita malam bertadarus, teruskan tadarus. Kalau biasanya kita berzikir, teruskan berzikir. Kalau malam tu tiba-tiba seronok nak buat rakaat sampai 40. Tarawih 40, bukan 20. Dia dah habis dah 20 kat sini dengan imam. Witir sekali, balik rumah sambung lagi, boleh ke sambung? Boleh ke tidak witir selepas daripada solat sunat tarawih, selepas daripada solat sunat witir buat dengan imam di masjid, di surau. Boleh atau tidak? Itu soalan saya. Kalau nampak macam tak nak tanya soalan, saya tanya soalan. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh dibenarkan. Contoh buat 8, lepas tu witir tak ikut imam. Dia pahala tu tak sampai tau sebenarnya. Dia yang sampainya kita buat 8 witir bersama dengan imam, atau kita buat 20 witir sama dengan imam. Biarlah kita nak bangun selepas ni, balik nak bangun lagi. Contoh tidur sekejap, pukul 2 bangun. Biasa buat gitu, bangun lah. Buatlah witir sampai 2 kali pun tak ada masalah. Betul tak? Kalau witir buat 2 kali, dia takkan jadi genap. Faham tak saya? Dia kalau witir dah 3 dah. Lepas tu jadikan 3 lagi witir, kenapa tidak? Dia tidaklah sampai tahap nak menggabungkan 2 tambah 3 matematik tu lah. Tidak. Dia berasingan lah jadinya. Cuma amalan lah yang paling penting. Jadi sama-samalah kita berdoa agar kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan kita dapat beramal pada malam tersebut, dan semoga Allah menerima segala amalan kita. Dan saya doakan supaya ahli Korea Surah Muslimin bertemu dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya sebagai celoteh ataupun haluah telinga bagi tuan-tuan dan puan untuk kita sama-sama memperingati diri kita bersempena dengan Mubarak
Ramadan al-Mubarak ini. Jangan sia-siakan. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Wabillahi taufiq